Okay guys, right now dah ngam 1 tahun kita beli, invest duit kita dekat dalam Bitcoin, and ini adalah hasil dia. Hi, welcome back semua, saya for those yang baru dekat dalam channel kita, saya Muraz. Dalam channel ni kita discuss all about cryptocurrency dan juga peluang untuk dapatkan duit lebih banyak, peluang untuk grow duit kita against inflation. Untuk last 1 tahun yang lepas, kita dah start series all in Bitcoin, which is gaji saya sebanyak RM5,000. Saya gunakan semua ni untuk beli dalam Bitcoin setiap bulan tanpa miss. And pada hari ni you guys boleh tengok current balance masa untuk account portfolio kita ialah dekat RM83,646. Secara jujur dia, kalau kita tengok in term of PNL pun hari ni up sekitar RM1,483. Sebagai oleh Bitcoin up sikit. So let's say kalau in term of calculation, you guys boleh nampak dekat sini berjaya tak beat inflation. Yes, kalau tengok inflation yang di state oleh government ialah sekitar 3-2% macam tu. Tapi saya personally ambil that inflation sekitar 10% plus untuk setahun. Untuk ini you guys boleh nampak yang let's say kalau you guys darab RM5,000 darabkan dengan 12, maksudnya sepatutnya duit yang kita keluarkan ialah sekitar RM60,000 sahaja. Tapi pada waktu ini you guys nampak balance masa dia sekitar RM83,680 guys. Let's say kalau kita ambil RM83,000 pun, tolakkan dengan RM83,000, which is kita dah profit sekitar RM23,000 guys. RM23,000 kita bahagikan dengan 60, darabkan dengan 100, maksud dia return of investment kita sekarang, kita punya profit pada waktu ini dah sekitar 38.33% guys untuk 1 tahun plus. For me this is quite very big. Yes, betul Bitcoin memang fluctuate. At the end of the day, ini saya masih belum close. Sebabkan apa? Sebabkan series ni tujuan dia lah totally untuk long term. And persoalan yang penting lagi adalah adakah kita akan teruskan series ini? Seperti yang you guys tahu, Bitcoin dia ada cycle daripada last bottom $16,000 sekarang ni dah ke $100,000 plus. Adakah kita akan beli lagi? Saya secara jujurnya pun pernah terfikir, patut ke saya teruskan ataupun saya just take profit dulu. Tapi bila 2-3 hari ni saya tengok macam biasalah, let's say kalau you guys nak refer orang yang memang practical beli Bitcoin secara harian dengan sangat ganas, kita memang boleh refer, which is kita boleh refer MSTR ataupun Michael Saylor, dia punya company MicroStrategy. You guys boleh tengok dekat sini, MicroStrategy ni punya gila. 30 Jun yang lepas pun, which is beberapa hari yang lepas, dia keep beli lagi banyak Bitcoin. Nilai dia beli tu sekitar 5,000 Bitcoin, 4,900 plus Bitcoin dengan jumlah duit sekitar 3 juta ringgit guys. Dia beli pada harga $106,000. Maksud dia apa? Michael Saylor pun tak stop beli Bitcoin. Malah nilai yang dia beli tu memang besar gila. Total right now pada waktu ini Michael Saylor dah ada hampir 600,000 Bitcoin guys. 5,900 plus Bitcoin macam tu. Total nilai Bitcoin yang Michael Saylor ada sekarang sekitar $64 billion. Last month kita check lebih kurang 48 billion je. Sekarang dah ada 64 billion plus guys. Which is sebabkan boleh di-invest dekat Bitcoin, dia punya reserve asset dia naik dengan kau-kau gila. Tambahan pula pada waktu ini, bukan Michael Saylor saja dah mula jadikan Bitcoin sebagai reserve company. Banyak lagi company-company lain dah buat, seperti Metaplanet, which is a company dekat Jepun. And dekat sini you guys boleh tengok all the list company-company yang dah buat perkara yang sama, and mereka keep accumulate Bitcoin, menyebabkan mengurangkan supply Bitcoin dekat pasaran guys. Seperti yang kita tahu, dekat dalam dunia ni ada lebih kurang 60 juta orang kaya, millionaire, orang yang ada 1 juta US dollar, and nilai Bitcoin dekat dunia hanya ada 1 juta unit sahaja. Maksudnya apa? Let's say kalau semua millionaire yang ada ni tiba-tiba hari ni dia terfikir bijak, dia kaji pasal Bitcoin, dia nak beli 1 Bitcoin pun tak boleh guys. Bila kita tahu jumlah Bitcoin tu terbatas and sikit, jumlah orang yang nak beli tu terlampau banyak, ini akan drive dia punya harga secara long term untuk terus naik. Tambahan pula, kita boleh tahu yang Bitcoin ni bergerak sejajar dengan M2 supply, which is M2 supply tu adalah duit yang berkeliaran ataupun yang di-print ataupun yang ada dekat pasaran. Selagi nilai duit ini di-print dengan sangat banyak, maka dia akan inflatekan duit ataupun nilai fiat USDT, MYR dan semua currency yang ada. And asset yang again daripada fiat, insyaAllah akan terbang sama nasib macam Bitcoin. Jadi kesimpulan dia, bila saya tengok balik, tak apalah kali ni saya rasa mungkin saya tak akan buat timing the market, which is kita nak tunggu exactly dekat top untuk kita nak stop beli Bitcoin. Saya akan still continue beli Bitcoin macam biasa, supaya you guys dengan saya pun boleh tahu, let's say kalau kita invest untuk long term, apa nasib kita dekat Bitcoin. So far so good. For last 12 bulan kita invest Bitcoin setiap bulan RM5,000, and hasil dia dapat 38.33%. This is totally a good. Jadi tanpa basi-basi lagi, kita akan pergi secara praktikal dia, kita akan
akan beli lagi Bitcoin. You guys boleh tengok kat sini saya dah deposit sekitar RM5,000 dekat dalam account saya. Kita akan transfer kepada Unified Trading Account. Kita akan tekan dekat OK. So kita akan pergi dekat market, kita akan search Bitcoin/USDT. You guys nampak tak? Sebabkan saya record video ni lambat sehari, kita dah hilang gain sekitar beberapa persen dekat sini, sekitar 2 ke 3%. Tapi tak apa, kita tak nak timing the market. Kita akan beli macam biasa. Saya beranggapan yang mungkin dia boleh jatuh lagi, jadi kita akan beli separuh dulu. Kita akan beli sekitar RM2,000 plus, nanti lagi RM2,500 kita akan beli lagi. Tapi waktu tu saya akan inform dekat dalam Tele. You guys boleh join community Telegram saya, which is biggest community Telegram crypto dekat Malaysia. You guys boleh join dekat situ. Let's say kalau saya masuk lagi half dia punya position, dan saya akan inform dekat anda. So right now kita akan tekan bismillah, kita akan tekan buy right now. So kita tengok dekat chart, kita boleh tengok dekat sini. You guys boleh nampak kita dah pun berjaya masuk guys. Kita berjaya masuk lagi dekat harga 107,000 guys. Tapi tak apa, long term, in term of short term memang betul price akan naik dan turun, tapi in term of long term lagi 5-10 tahun I do believe that Bitcoin still akan buat new high, and I think that should be, mungkin akan bagus if kita letak aset kita dekat sini. At the end of the day, you guys kena faham everything yang saya buat ini adalah bukan nasihat kewangan. Ini adalah personally apa yang saya buat, and saya kongsikan pengalaman saya dekat anda. Kalau you guys tanya saya adakah waktu sekarang waktu paling baik untuk beli Bitcoin, kalau let's say you guys nak beli untuk long term, yes, okay, tapi jangan all in, jangan beli banyak-banyak. You guys beli sikit-sikit DCA untuk dapatkan average price. Kalau you guys nak all in ataupun nak masuk sekali banyak terus, boleh, better tunggu waktu bear market untuk cryptocurrency. Let's say kalau bear market cycle dah start, mungkin tahun ni atau tahun depan dah start bear market, price jatuh 50%, 60% plus untuk harga Bitcoin, waktu tu baru you guys boleh masuk secara besar, secara ganas. Buat masa ni kita DCA, tekalkan DCA macam biasa. Hopefully kita berjaya beat inflation lagi for next 12 bulan. Thank you so much guys. Let's say kalau you guys dapat manfaat, make sure that you guys subscribe. Jumpa dalam next video. Bye bye.